Assalamualaikum guys. So welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senang untuk saya Sarah Tobonas. Setelah 8 bulan kita buka gym, tak pernah buat launching lagi. Rezeki bulan 12 ni baru kita buat launching. Sekarang kita dekat Sazali Sama Gym. Kat sini ada 3 booth yang berbeza. Kita ada madu, kita ada protein, kita ada Nuprep pun ada. Oi, so sangat-sangat sibuk guys. Semalam kita baru buat milestone kat belah bawah ni. Lepas tu welcome to Sazali Sama Gym lah. Alright, kita ada backdrop. Dekat sini counter. Selain daripada itu guys, kita ada buat mini challenge juga. Oi, saya tahu tak apa. Okay guys, mana yang dah datang kat gym Sazali Sama ni, kita ada 2 mini challenge. Tak kira lelaki perempuan boleh join. Okay, first kita ada challenge keep haul ni. So yang perempuan kita ada 20 kg, yang lelaki 40 kg. So siapa yang paling lama, dia ada hadiah yang ni lah, special lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. So challenge yang kedua, kita ada buat dead hang untuk baik lelaki baik perempuan boleh main. So kita ada hadiah dia untuk nombor 1, 2, 3. So siapa yang datang open day hari ni boleh join 2 mini challenge ni, which is grip hold dengan dead hang. Tak sempat datang hari ni tak apa, kita jumpa nanti datang kat Sazali Sama Gym. Stay tune. Semua lagi ya? Briefing terus ya? Ya, so kalau Assalamualaikum semua, selamat pagi. Assalamualaikum. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn. Last Friday night, yeah, we danced on tabletops. Now we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Last Friday night, yeah, we maxed our credit cards and get kicked out of the bar. So we hit the boulevard. Last Friday night, we went streaking in the park, skinny dipping in the dark, then had a menage a trois. Last Friday night, yeah, I think we broke the law. Always say we're gonna stop. Whoa, here's Friday night. Do it all again. Here's Friday night. Do it all again. Customer yang main, bukan staff yang main. Aduh. Trying to connect the dots. Don't know what to do. Think the city told my car. Chandelier is on the floor. Rip my favorite party dress. Warrants out for my arrest. Think I need a ginger ale. That was such an epic fail. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Damn. Last Friday.
Ni sewangi kamu setuju benar. I'm a hot air balloon that could go to space with the air like I don't care, baby. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, bring me down, can't nothing bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't nothing bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Kita merasmikan Sasani Sangat Jim Winner. Pada dulu saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like clap along if you feel like happiness is the truth. What happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do.
Wika Strong Way, ladies and gentlemen. Penerimanya ialah Halo. Baru sampai, baru register. Congratulations bro. Dia punya wheel ni nak berhenti untuk start. Tapi jangan goyang. Halo Sabri. Yang nomor 9. Bagusan. Ini yang kita mahu. Siapa dia? Siapa kau? Penerima Grand Prize Siapa? TV 55 inci LG UHD. Abang dua. Siapa di rumahnya TV dah rosak? Grand Prize bersama dengan launching Sazali Samad Gym and Fitness goes to goes to Adrin. Azrin. Adrin. Alright, congratulations. Abang Azrin saya. Kau satu-satunya di antara berjuta insan teristimewa. Kau kebanggaan kita, kau budayawan bangsa, engkau legenda. Ni korang akan ikut tim masing-masing dan plan. Yang mana satu nak buat ni, mana satu nak buat ni, mana satu nak buat ni. Kita akan pilih pemenang ikut masa sepenuhnya siapa paling lama. Keep hold, campur dead hand, campur Hercules hold. Hey. Hello. Hello. Guys, kita bagi grup ni buat lu boleh ya? Alright. Okay. Okay, Osom, seorang Osom. Sekali ya. Osom. Okay, grup A buat dulu, okay? Cheers dia. Okay. 1, 2, 3. Oh! Okay, kita suruh grup B pula. Oh! Kita suruh grup C pula. Dead Hang, Hercules Hold dan juga kita ada Grip Hold. So 3 pemain akan main game ni. Lagi 2 pemain tu akan main game misteri yang melibatkan core. Itu hint dia kat situ. Korang dah bincang Saya perlukan 3 orang pemain untuk Dead Hang dekat sini.
A, dead hang. Group B, dead hang. Group C, dead hang. Nak bagi habis hadiah ni. Hadiah yang terkumpul kita bagi habis je. Masing-masing dah bersedia. Sila hadirkan diri anda ke depan ni. Peserta daripada Group A untuk dead hang. Group B dead hang. Group C dead hang. Buat lo. Tama. Ganjil first. Okay, la tali tamplum. First Mikael. Awesome. Kalah nombor 2. Awesome. Disebabkan Abang Noah main-main, Abang Noah dikira nombor 2. So peraturan untuk dead hang ni kena pegang full sampai hujung. Full sampai hujung. Once kaki angkat dikira masa. So lepas dikira habis. Tak kisah dia nak pull up ke apa, yang penting selagi grip dia ada kat besi ni, dia dikira hole. Mikael, peserta dari kumpulan C. Okey. 3 2 1. Sama. Okey, kita masuk pada peserta 2, Abang Noah daripada kumpulan B. 3 2 1. Kau malah. Okey, kau malah. Aku nombor 1 kot sana. Kau malah. Group A, Madi the Legend. Kasut tau. Bukan kopi. Kasut dia 13 kg. Okey. Seceng dengan tuan, lambatlah tuan. Masa dia sangat-sangat sengit guys untuk game yang pertama ni. Kita masuk kepada game yang kedua iaitu grip hold. Kalau tadi kita buat 80 kilo untuk lelaki, sekarang ni 100 kilo. apa ni? Dari kumpulan A, B dan C. Daripada kumpulan A kita ada Along. Jauh-jauh daripada Johor datang. Tua Ren. Uncle dah tua Ren. Orang ni semua. Tapi boleh jaga Masa dia akan dikira lepas ditangkat. Grip hold kumpulan A. 100 kilo dalam tangan. Jaga nafas. Oh. 2.80. 47 ni pegang selimat. So kalau macam ada orang nak cakap ke, kita ada Nas the power of strength. Badan tegak.
Dah boleh letak. Kawan tu. Kita masuk kepada kumpulan yang terakhir, kumpulan C. Abang Hatta Aning. Okey. Sekali bang. Lagi sekali bang. Alright. Masa dikira. Untuk game ketiga kita akan buat Hercules hole, kita tukar dengan plate 10 kilo hole. So untuk game yang ketiga ni kita bagi rancak sikit, kita akan buat tengok kawan dan lawan kita sendiri depan-depan. Okey. Semua bersedia. Dalam kiraan 3, 2, 1, plate hold up. Hold. Boleh. Oi, semua tak ada bengkok lagi eh. Okey, Mas Rul. Okay, dua lagi. Dia mana? Ini. 120 ni A. Kosong B sama. Untuk game seterusnya, game yang keempat, kita perlukan seorang wakil untuk buat hand plank hole. So cabaran dia senang je. Korang tak perlu buat plan, korang just straight tangan. Korang akan tengok lawan korang masing-masing. Daripada 2 orang boleh pilih seorang. Aku lawan Akib tu. Okey, saya bagi hint eh. Ini paling penting ni. Surprise je, siapa yang menang game keempat ni dia boleh tentukan game kelima nak buat ni ke ni. Hakim. Apa dia? Tak boleh buat. Dia kena orang lain. Kumpulan A kita ada Syarul. Kumpulan daripada kumpulan C kita ada Hisham, anak lelaki. Bila saya cakap 1, 2, 3 tangan terus straight. Once tangan bengkok dan lutut bengkok dikira out. Muscle ke strength yang menang ni? Ataupun stamina yang menang? Kita tengok. Orang boleh tentukan siapa nak game lepas ni. Menang dapat gambar tu. Ada yang dah menggigil. Aku dah kata dia harus kamu plan B. Pingat. Okey, cus. Oi, peluh menitik. Let's go. Kau sebelah tak balik ni. Boleh, oi menggigil. Masing-masing penasihat dah sampai. Penasihat dua-dua dah ada. Macam. Oh, Hakim dikira kalah. It's okay. Kau tetap fighter kan. 안녕하세요.
Game apa yang dia akan main untuk permainan yang terakhir? Belum pam lagi kan? Boleh, boleh. Minum air dulu kalau nak minum air. Sila bagi tips dekat peserta di anda. Sila ke depan kan. Tiga, dua, satu, up, straight. Sila tahan. Sabar, sabar, sabar. Memandangkan memandangkan tim ni dan juga tim ni dua-dua dah tak ikut law, seorang dah macam hammer drag, seorang dah macam gini. So, ambil masa 1 minit dan lawan balik. Okay, untuk game yang terakhir ni saya akan stick tangan kena straight dan masing-masing. Sekejap je tu. Tangan tak ada, tangan tak ada. Wah, situ dia. Tenang sikit. Berhenti. Tahun depan ada lagi. Kalau ada. お前はもう死んでいる。何？ Untuk makluman bersemua, satu meja ni khas untuk tempat pertama sahaja. So tempat kedua akan campur sana. So untuk tempat pertama dia akan dapat max protein daripada Max, packaging yang terbaru. Tempat ketiga dengan masa 6 minit 48 saat jatuh kepada kumpulan A. Sebelum ambil hadiah, kita nak dengar cheers yang terakhir boleh? Cheers, sini. Cheers, okey, ayah kat sini. Okey, cheers, pada kamera. Okey, ready? 1, 2, 3. Kumpulan A, 1, 2, 3. Okay. Yang mudah-mudah macam ni lah. Oh, tu lah dia. Tempat kedua dengan masa sebanyak 8 minit 43 saat. Siapa Dan Siapa tempat pertama dengan masa sebanyak 9 minit 42 saat. Tempat pertama dalam bonding challenge jatuh kepada kumpulan B. Ambil ada. Jemput datang. Okey, mana tu lagi?
cheers daripada kumpulan B juga. Cheers. Okey, cheers. 3, 2, 1. Woi, gila-gila. Kejap, tu kejap lagi. Tak, ya, ambil gambar tu. Ya, ambil gambar tu. Ya, sekali lah. Meja tu tepi. 1, 2, 3. Untuk tempat kedua, dipersilakan kumpulan C. Okey, untuk kali terakhir kita nak dengar cheers daripada kumpulan C juga. Okey, ready? Mana kamera? 3, 2, 1. Sifat champion! 1, 2, 3. Okay guys, kita ada pengumuman yang terakhir. Dalam sepanjang game tadi, saya minta Sifu untuk tengok siapa peserta yang paling bersemangat sekali untuk kita bagi greeting daripada Vita Strong. So greeting ni akan dapat kepada orang yang paling bersemangat sekali sepanjang game tu. Saya suruh Sifu tolong tengok. Yang ni surprise lah. Okay. So dalam ramai-ramai tadi lah, yang mana yang paling bersemangat? Dia bukan paling kuat, yang paling excited lah nak menang orang cakap. Siapa kah? Yang paling nak menang. Dengar. Happy paling semangat. Yang okay, tengok dulu muka seorang-seorang. Mana semangat? Mandi. Okay, yang paling bersemangat siapakah? Mari! Bonding games kita pada malam ni. Terima kasih semua yang join. Salam kenal dengan semua. Minta maaf lah kalau ada salah silap, ada injet ke apa. So kita jumpa dekat gym ni hari-hari macam biasa. Game malam ni ada. It's a wrap. So kita baru je habis launching. Mini challenge, Lucky Draw TV dan bonding games untuk malam ni untuk semua membership yang ada dekat Sazali Samad Gym. Gua pun tak cakap apa dah. Tak sambung kemas. Apa-apa kalau kau nak jumpa team dan juga members yang sangat-sangat fun, kau kena subscribe gym ni guys. Apa-apa tak ada jumpa lepas ni, kita jumpa kat sini. Bye. Assalamualaikum.